dapat. Ya Allah, ya Tuhanku. Saya penat lah awak. Saya penat tahu tak? Ha? Semalam duduk dalam flight 7 jam. Sampai-sampai bukannya awak nak bagi saya berehat sejam 2 ke apa. Berapa minit je lepas tu terus kita buat umrah kan? Dengan tawaf, dengan sa'i. Kaki saya ni macam nak tercabut tau. Penat. Datang sini memang niat dia nak buat umrah kan. Nanti dah balik KL, rehatlah sepuas-puasnya. Saya penat lah awak. Awak faham tak bahasa Melayu? I'm tired. Saya penat, saya nak subuh dalam bilik. Okey? Okey, terima kasih. Bye. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Hai, bagilah kesabaran aku. Bagilah kesabaran pada aku, ya Allah. Waalaikumsalam, Puan. Saya kena jaga jemaah. Saudara saya dia buat umrah. Betul. Oh. Jaga jemaah lain, jemaah 3D. Kalau penuh susah sikit lah, Puan. Separuh. Kalau separuh insya-Allah boleh. Insya-Allah. Boleh, Puan. Baik, baik. Jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi. Janganlah dia lambat lagi hari ni. Macam mana nak buat kerja lain ni? Allahu Akbar. Tak payahlah nak buat muka ketat macam tu. Macam ni lah apa yang saya rasa kat airport tu. Tunggu awak lama. Kita ni bila dapat peluang untuk solat berjemaah, kita jaga. Lebih-lebih lagi pula dekat Masjidil Haram. Dapat pahala 100,000. Dekat KL, belum tentu lagi kita nak buat macam ni. Solat berjemaah. Jadi bila dapat peluang solat jemaah tu, jaga betul-betul. Anggap solat yang pertama dan yang terakhir. Lepas ni nak balik KL, rehat-rehatlah. Mak saya suruh awak jaga saya. Bukan bersyarah kat saya. Ada perbezaan tau kat situ. Saya hanya cakap bila saya nak betulkan apa yang salah. Bukan sebab mak awak, bukan sebab mak saya. Tapi kerana Allah dan Rasul.